Hai, welcome back to The X Editor bersama saya Kifi Razak. Biar dunia menilai, kita di sini mendengar. Ini bukanlah sensasi tetapi realiti. Menyelami kisah suka duka, jatuh bangun dan kejayaan yang boleh dijadikan inspirasi. Tetamu saya kali ini, kalau saya boleh katakan dalam satu perenggan yang tajam ayat tentang kehidupan beliau, saya boleh katakan begini. Nama itu, nama aku. Tetapi, bukan milik aku. Beliau merupakan seorang kartunis dan juga pengasas majalah Ujang di era 1980-an. Untuk itu, saya bawakan kepada anda the one and only saudara Ibrahim Anun. Abang, dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Abang akan sudi. Saya dia sorry lambat. Tak apa, sila. Saya berasa sangat teruja bila kita nak panggil apa abang? Atuk boleh. Atuk tak payah atuk sangat. Abang Ibrahim Ibrahim Ujang. Abang boleh kan? Ya saya daripada gila-gila dulu dah biasa dengan panggilan Ujang. Tapi bila kita sebut tadi, bila saya sebut, nama itu nama aku. Tapi bukan milik aku. Apa abang boleh katakan dengan statement tu? Statement tu daripada saya lah. Okey. Apa abang boleh katakan? Itu dah tentu berkaitan dengan saya punya masalah hak milik karya intelek lah. Intelek property. Actually nama Ujang tu tetap tak tanggal. Sebab daripada mula saya gunakan pada tahun 82 dekat Gila-Gila. Dan konflik tu berlaku 10 tahun selepas Gila-Gila. Bila saya terbitkan majalah Ujang tu. Pada tahun 97 macam tu. Masa tu saya kehilangan semualah. Termasuk nama dan karakter-karakter kartun. Nama, karakter, semua. Semua. Habis. Tak ada apa dah. Macam mana boleh berlaku keadaan itu? Okey. Benda ni berlaku tahun 93 masa kita buat majalah Ujang tu. Saya bermula dengan animasi sebenarnya. Animasi Usuk Sontorian. Okey. Tengok Usuk Sontorian kan? Ya. Masa Sangat saya popular. di Gila-Gila, masih di Gila-Gila masa tu, jawatan saya kartunis kanan di Gila-Gila. Jadi saya jaga satu department lah. Satu department studio yang handle bawah tu semua kartunis. Jadi bawah saya masa tu kartunis Cabai, Boy PJ, Kulat, Lee Manjalung, ramai nama-nama besar yang ada dekat Gila-Gila. Kemudian daripada Gila-Gila tu saya dapat tawaran untuk buat animasi. Tahun 93. So satu company, satu syarikat telefon saya, dia kata kita nak jumpa Ujang tapi kita nak cakap kat telefon payah dia kata. So kita minta Ujang datang ke pejabat kita di Jalan Ipoh. Jadi saya pun pergi ke Jalan Ipoh, jumpa satu orang, nama dia Kevin Ismail. Dah meninggal, arwah Kevin Ismail. Jadi dia tunjuk saya satu perisian komputer. Tahun 93, komputer dalam bentuk 3D. Oh. Pernah tengok? Zaman tu kita zaman analog. Ya. Zaman semua manual. Tiba-tiba kita tengok dekat skrin, burung besi terbang. Burung dalam bentuk besi terbang, bergerak, move. Jadi saya kata teknologi ni ada dekat Malaysia rupanya. Tapi tak di-utilize, tak digunakan. Orang cuma guna untuk macam launching housing, perumahan. Kan dia akan tunjuk rumah-rumah tu dalam bentuk 3D. Ya. Masuk dalam rumah semua. So 93 tu saya dah tengok komputer tu. Dan saya kata ini kalau buat animasi cantik ni. Dia kata memang kita panggil Ujang ni sebab kita nak buat animasi. Itu tujuan asal dia. Tapi dia orang tak ada orang yang nak develop kartun ni. Karakter, watak-watak kartun nak dianimasikan tu. Jadi memang saya punya bidang lah. Saya punya specialties dalam storytelling, develop karakter development, kemudian buat plot. Itu memang kerja saya selama 10 tahun ni gila-gila. Jadi saya kata kalau macam tu saya berminat nak collab untuk terbitkan majalah animasi kartun yang pertama dekat Malaysia. Usuk Sontorian. Jadi itu awalnya. Sebelum berlaku peristiwa besar tu lah. Jadi saya berhenti gila-gila.
bila gila-gila tak boleh nak terima idea tu. Saya bawa idea ni ke gila dulu sebab saya bekerja dengan gila, kartunis kanan lagi kan. Jadi saya punya relation dengan gila tu sangat baik lah. Sebab Jafar Taib ni dah macam abang saya. Saya datang daripada kampung umur 17, dia develop saya sampai daripada kartunis biasa sampai saya jadi kartunis kanan. Daripada gaji saya 250 sampai gaji saya 3,000 di gila-gila. Jadi bila dapat tawaran macam tu, saya pergi jumpa Jafar Taib. Saya kata, why not kita buat animasi? Animasi ni kalau kita buat, dia akan jadi first dekat Malaysia lah. Tak pernah ada lagi dekat Malaysia kartun animasi berseri yang panjang. Tapi zaman tu benda baru kan. Jadi kita tak tahu lagi setiap benda yang kita buat tu kita kena register, kena daftar semua. Saya tak tahu. Okey. Tak tahu. Jadi puncanya bila saya tak daftarkan karya-karya saya semua tadi daripada majalah Hujang, Usut Sontorian, banyak 17 karakter dalam Usut Sontorian. Dalam majalah Hujang pun berbagai-bagai karakter, semua yang viral. Dim Bramboy yang jadi fenomenal. Ya. Jadi benda ni timbul bila saya nak claim saya punya profit sharing. Saya ada profit sharing 30% dalam penerbitan tu. Jadi bila saya minta saya punya profit sharing, dia kata ni satu jumlah yang besar, kena menggunakan lawyer. Jadi kita ambil lawyer lah. Ambil lawyer, bila lawyer minta, dia kata apa awak punya qualification? Apa yang membolehkan awak claim ni untuk apa? Atas dasar apa? Saya kata sebab saya hujang lah. Majalah tu majalah hujang, majalah saya. Dan dia tanya apa buktinya hujang tu awak? Oh, dia persoalkan. Jadi benda ni kita tak pernah dengar. Tapi yang kata 30% abang ada... Kita ada black and white. Ada itu, ada? Ada black and white semua. Buat kontrak apa semua. Tapi hilang lah semua kontrak dia, hilangkan. Dan baru saya realise masa proses mahkamah tu, setiap karya ni perlu didaftarkan. Sebab masa tahun tu 97 tu Maipo pun tak ada. Maipo je tahun 2003 baru ada Maipo. So before that nak daftar macam mana? So kita tak tahu. Yang cuma tahu proses tu penerbit. So partner saya ni sebagai penerbit, sepatutnya dia terangkan dekat kita all this proses apa semua ni. Tapi benda tu tak diterangkan. Cuma yang dikatakan kita daftarkan nama Ujang ni atas nama syarikat. Dia kata supaya syarikat boleh protect. Okey. Itu dia punya apa nama orang kata, dia punya promising lah. Ya. So kita ni daripada kampung, bila dengar benda-benda ni, kita dokumen-dokumen ni memang artis ni kebanyakan memang lemah lah baca kontrak semua ni. Malah Artis semua tahu nak berkarya. nak berkarya je. Kita malas nak baca kontrak ni dapat berapa, dia berapa, malas. Tapi bila diterangkan tu, dia jelas. Maknanya perbincangan tu dia kata kita akan pasarkan majalah Hujang ni, dia kata 30% ni Hujang punya. If anything happen to the company, tak boleh publish ke, kita akan pulangkan balik pada Hujang. Itu yang verbal. Tapi bila naik mahkamah, semua tu tak pakai. Tak pakai. Jadi saya tempuh proses saman menyaman tu bertahun-tahun. Berbelas-belas saman. Court injunction pun banyak saya dapat. Dan tahun 2000 tu bankrupt. Habislah. Tahun 2000 tu yang habis semua tu. Kartun, saya punya syarikat saya pun habis. Everything lah, tak ada apa lah. Zero. Dan nama Ujang tidak boleh digunakan lagi. Tak boleh pakai lagi. Untuk dikomersialkan lah. Yap. Tapi orang panggil Ujang-Ujang boleh, tak ada masalah. Okey abang, sebelum ke lebih kepada kehidupan abang di saat jatuh tu kan. Saya nak tanya kembali, kita flashback sikit lagi lah. Siapa Ujang sebenarnya kalau tanpa Ujang tu? Ibrahim Anon tu. Siapa Ibrahim Anon yang datang daripada kampung, kehidupan abang sebelum ni, sebelum jadi seorang kartunis yang popular dengan Ujang tu? Kalau baca buku Aku Budak Minang, saya ada satu buku yang terbit bawah gila-gila dulu. Tajuk dia Aku Budak Minang. So Aku Budak Minang ni dia lebih kurang macam autobiografi lah. 70 to 80% itulah cerita tentang Ujang tu. Daripada kampung,
membesar dekat kampung, sekolah tak berapa pandai, kemudian lari daripada kampung. So, semua cerita lagu dan kebanyakan ni memang cerita saya lah. Dalam buku tu, Yap. kalau kita boleh describe sikit kepada especially Gen Z lah kan, ni dia orang ni nak buka buku, kalau boleh dia describe malas. sikit Ibrahim Anwar anak kampung yang abang kata tadi, yang malas belajar lari daripada kampung. Lari daripada kampung. Apa keadaan ketika itu tu yang abang? Sebab kita tahun 70-an, Malaysia ni kita baru lepas merdeka pun. Kan? Lepas kita merdeka 1972, saya darjah 1 tahun 72. Rata-rata luar bandar ni memang masih dalam miskin lagi. Orang kampung kita miskin-miskin. So zaman tu baru bermulanya proses perpindahan golongan remaja ni pergi ke bandar. Zaman tu. Sebab dekat bandar ni lah dia orang tengok kerja yang best, dengan lampu gemelapan dia. Itu yang saya ceritakan dalam lagu Budak Minang. Rata-rata budak kampung, dia kadang-kadang TV pun tak dapat tengok. TV pun tak ada kat kampung. Ada satu rumah ada TV, ramai-ramai tumpang tengok kan. Jadi keinginan kita nak bebas, nak tengok dunia luar, nak hidup di suasana bandar yang urban ni, yang kita nampak menyeronokkan ni tadi, menyebabkan ramai anak-anak muda kampung ni masa zaman tu berhijrah ke bandar. Kerja kilang lah. Kerja yang tak berapa menjamin. Sebab dia punya main intention dia tu nak bebas, nak keluar daripada kemiskinan ni tadi. Jadi saya adalah salah seorang daripada tu, golongan tu, yang nak keluar, nak duduk ke bandar, nak bekerja, nak rasa pegang duit sendiri, nak hidup bebas. Sebab dekat kampung kita terikat dengan suasana kampung yang miskin. Enjoy tak ada benda nak enjoy, pergi mandi sungai je lah. Dan ada kenduri kenara, ada kenduri kat surau. Itu kita punya entertainment lah. Betul. Jadi kebanyakan orang kampung ni, orang kata lebih kepada struggle lah. Hidup tu membesar dalam keadaan struggle. Jadi saya ni boleh dikatakan mewakili remaja pada zaman tu, 70s tu. Yang masih dalam keadaan orang kata apa, nak mencari identiti diri, nak mencari apa kerja nak buat, nak jadi apa. Orang lain belajar pandai-pandai. Kan? Yang lain bila sekolah, habis sekolah pergi masuk asrama, pergi masuk universiti. Kita ni orang yang tercicir. Orang kata penunggu setia kampung lah. Bila remaja lain semua keluar sebab ada yang keluarga dia berada, yang adik-beradik dia dah berjaya. So dia boleh keluar ke bandar, duduk rumah abang dia, kakak dia di bandar. Mana yang pandai boleh pergi ke overseas. Jadi saya ni dalam orang kata beberapa persen yang kekal dekat kampung tu. Hidup dalam suasana kampung, orang kata membesar dalam suasana nakal lah. Kat kampung, curi rambutan orang lah, curi ayam lah, apalah semua kan. Bukan kita jahat tak, just orang kata for fun. Itulah hiburan kita kat kampung tu. Nakal zaman remaja. Nakal zaman. So bila geng-geng kampung ramai dah keluar pergi KL. So abang macam mana mula-mula terdetik abang kata nak pergi juga? Dengan grup kawan ke atau abang sendiri keluar? Keluar sendiri. Setelah beberapa kali cubaan. Percubaan. Cuba keluar daripada ibu bapa yang tak izinkan ke macam mana tu? Ya, orang tu kawal. Orang tu kawal. Kalau kita dekat kampung, kalau kita pergi main pun pukul 6 petang dah kena balik lah. Kena balik, mandi, pergi mengaji. So dia punya disiplin tu ketat. Betul. Ketat ya, malam kena baca buku. Pagi besok kena pergi sekolah. So dia punya apa tu terlampau ketat sangat kan. Kita rasa nak kalau duduk bandar kerja, pergi tengok wayang kan, pergi join duduk dalam rempit. Seronok lah kan. So itulah impian kita daripada kampung. Dan bila nak lagi keluar daripada kampung tu, bukan senang sebab bas masuk kampung pun sejam sekali. Dan nak pergi dekat tempat tunggu bas tu pun 1 kilometer jalan kaki dulu. Keluar daripada kampung tu sebab bas tak masuk dalam kampung. Kena pergi ke jalan besar, tunggu kat jalan besar. Dalam masa tempoh nak tunggu bas sampai tu, sempat bapak yang datang ambil. Tunggu bas tak sampai, mana bapak yang datang ambil naik basikal balik semua. Dia tak marah.
Marah juga, tapi orang tua punya marah ni orang Masa tu kata abang umur apa? lepas dekat-dekat SPM lah, 17, 16, Lepas ke sebelum SPM? dalam tu lah. Dalam Sebab proses SPM. cubaan tu beberapa kali kan. Okey. Cubaan tu beberapa kali. Memang tekad tak mau belajar, tak mau. Tak mau, malas. Oh, right. Dan satu lagi, zaman tu tahun 70-an ni, kita orang tua ni dia tak ada psikologi. Dia banyak rotanologi banyak. Tahun 70-an. Sebab tu generasi tahun 70-an macam kita ni, orang kata generasi millennium ni, apa yang kita tak rasa? Hanger kita dapat, getah pahit dapat, pokok tu, dahan gancing tu kalau dah sebat dah pecah ganti. Apa orang kata? Tukar button lah. Macam tu kita punya teruknya dekat kampung tu. Jadi saya membesar tu bukan masalah orang tua tu garang sebab apa, dia sayang. Tapi masih belum orang kata apa, cara pendidikan tu lain. Tahun 70-an, 80-an, 90-an, ibu bapa masih lagi keras. Kau mesti baca buku, mesti masuk universiti, keluar universiti, mesti kerja. Dia ada dah Strict disiplin tu. dia dah template dia. Kalau kita tak apa, kau tengok anak orang ni, tengok anak orang sebelah ni. Elok dia pergi universiti, keluar universiti, graduate. Kau nak jadi apa? So membanding-bandingkan tu daripada dulu memang kita dah daripada kecil kita dah torture lah dengan benda-benda macam tu. Dan kita sentiasa rasa inferiority complex. Tu berapa kali percubaan, yang kali yang terlepas tu macam mana bang? Yang terlepas tu, dia sebab saya kalau baca dalam Aku Budak Minang, bukannya soal apa nama orang kata keinginan kita nak keluar tu saja. Masalah dalam keluarga pun ada masalah juga. Sebab bila mak bapak terlampau garang. Mungkin saya ni sebab darah seni tu ada. Orang seni ni kan sensitif. Mudah koyak kan. Cepat koyak. Nampak dia keras tapi dalam lembut kan. So bila selalu sangat kena kotak, kena pukul tu, dia timbul satu perasaan macam aku ni, orang tu ni tak sayang kita ke? Kan, sebab kita kecil lagi, kita tak pandai, tak reti nak menilai kasih sayang orang tua tu. Jadi orang tua ni pukul sebab dia sayang. Kita pada fikiran kita lain, kan? Jadi okeylah, kalau tak sayang tak apalah, larilah macam ni. Kan, lebih baik pergilah daripada keluarga ni. Jadi masa umur saya 17 tu, selepas exam tu, saya lulus SPM dengan grade 2. Okay. Jadi bila grade 2, of course kita nak sambung pelajaran. Sebab kawan-kawan semua sambung pelajaran. Tapi orang tua tak bagi. Bila orang tua tak bagi, kita boleh rasa kata, why? Kenapa orang tua tak bagi? Kita tak faham lagi soal miskin ni. Tak cukup duit semua, kita tak faham. Dalam masa yang sama, kemudian kakak saya kahwin. Bila kakak kahwin, mak buat kenduri yang besar. Sebeli kambing, lembu, apa semua kan. Jadi kita automatik, kita nak sambung belajar, tak ada duit pula. Tapi kakak kahwin ada pula duit kenduri kan, buat kemah apa semua. So kita dah mula rasa orang kata apa yang kita rasa suspicious, yang kita rasa apa sangkaan andai-andai tu ni, dia makin kuat. Betul lah ni, dia memang tak sayang lah ni. Decide lah. Itu yang buatkan betul-betul kali ni keluar betul. Tak baju dalam beg apa semua, saya lari kepada kampung. Tapi lagi sampai dekat KL, tak tahu nak pergi mana, pergi rumah kakak. Pergi rumah kakak jugalah. Mula cuba juga, tak nak pergi dulu. Cuba nak survive lah Sendiri. Tapi rasa macam pelik sangat pula rasa dia daripada kampung terikat, tiba-tiba duduk dekat bandar, pergi kat Pedur Raya, duduk melengung 2-3 jam nak buat apa? Pergi ke berjalan di sekitar Kuala Lumpur tu, berjalan dah penat, lapar. Duit berapa ringgit masa tu? Tak ingat lah saya berapa duit, tapi memang tak banyak lah. Memang tak banyak lah. Dia dah mula apa orang kata, bila dah makin gelap tu dah mula ingat kampung balik lah. Dah rasa menyesal lah. Dia penyesalan tu sampai dah. Sekejap je, bila petang ni dah gelap, nak tidur mana malam ni kan. Dah lama rasa menyesal, kenapa lah aku lari kan. Jadi teringat masa tu kakak saya ada di Gombak. Saya pergilah rumah kakak saya. Duduk rumah kakak, cerita dengan dia, merajuk dengan mak dekat kampung. Duduk kat rumah kakak. Jadi mak saya ni dekat kampung, carilah bila dia hilang ni.
keluarga cari. Orang dulu kan dia ada pakai public phone je kan. Telefon, kontak. Dapat rumah kakak saya, dia tahu saya kat rumah kakak dia. So dia kata okey lah, dia tahu selamat lah. Jadi saya duduklah rumah kakak saya tu di Gombak tu. Selama beberapa bulan kerja kilang roti kat Gombak. Kilang roti Cempaka. So, mak ayah dah tahu tu, dia orang dah okey lah. Dah okey dah, dia dah tahu dia. Orang tu nak tahu kita kat mana je. Dah selamat lah. Dah selamat, dia dah tahu dekat rumah kakak. Saya tak tahu yang dia dah tahu pun. Ini dia orang sesama dia orang lah. Kan. So, masuk Jadi, kerja kilang roti. Kilang roti Cempaka dia. Jadi gaji 100. Gaji 100, tapi makan roti unlimited. Kita kilang roti, penuh roti. Jadi toki tu kata, kau nak makan berapa banyak, kau makan lah dia. Jadi Hari-hari roti. hari-hari roti. Balik sampai kakak saya marah dah, jangan bawa balik roti lagi dah. Kita balik dua tiga bungkus. Atas meja tu sampai bercendawan, bawa lagi yang baru kan. Okay. Roti free. Iyalah. Jadi kerja kalau roti tu, saya punya tugas ambil roti ni daripada oven letak tahrab. Ambil daripada oven lepas bakar tu tak tahrab pakai sarung tangan kan. Jadi bila bakar roti tu, dia punya yeast tu warna hitam lekat dekat sarung tangan. Dia jadi macam dakwat lah. Kan? Jadi contoh-contoh nampak macam dakwat, macam marker pen. Kita artis kan. Dinding kalau roti saya lukis semua. Lukis. Dekat kilang tu? Kilang tu saya lukis. Tempat dekat orang baca tepung semua kan, dinding dia kan putih macam ni. Lukis lah. Lukis kartun. Lukis pemandangan. Lukis orang kerja kilang roti. Tak mengamuk. Tu manager tu datang tengok, dah jadi macam batik dah dia punya dinding kilang roti dia. Dia kata, awak ni boleh melukis. Dia kata, kenapa awak kerja kilang roti? Dia kata, patut boleh melukis, pergilah dekat syarikat majalah yang buat apa. Saya kata, saya tak tahu. Awak pergi gila-gila, dia kata. Dia pun. Dia cakap, pergi gila-gila. Awak ni boleh jadi kartunis, dia kata. Manager tu cakap. Besok pagi tu pergi. Terus pergi gila-gila. Jadi saya pergi dekat gila-gila minta kerja. Saya jumpa Jaafar Taib terus. Jaafar Taib tengok saya adalah kartun-kartun yang saya bawa. Tunjuk kat dia. Dia tengok kartun tu. Kalau saya offer awak kerja dengan gila-gila, awak nak tak? Dia kata. Dah tentulah nak. Memang tu lah tujuan pun. Besok pagi tu nak pergi kilang roti dah. Terus pergi gila. Hilang macam tu je. Kilang roti. Hilang terus. Tapi salah dia lah kan. Dia yang suruh kan. Jadi tahun 82 tu, sebelum result keluar, saya dah kerja gila. Kartunis sepenuh masa. Tapi tahun pertama tu tak melukis. Dia masih belajar. Dia bagi belajar. Tahun 82 tu belajar melukis, belajar kenal dakwat, color apa semualah. Berapa lama? Lama. Saya ingat 7-8 bulan kot. Kerja samping ni buka surat peminat kartunis. Kartunis lain tu peminat dia orang ramai. Gila-gila masa tu dah 300,000 lah. Jadi surat datang berguni. Sekali datang 5 guni, 6 guni. Jadi sebab saya budak baru, jadi kuli lah. Buka surat. Ni untuk kartunis Don. Ni untuk kartunis Patah. Ni untuk kartunis Karengga. Asing-asingkan pergi hantar kat dia orang. Jadi macam office boy lah. So bila abang buat kerja macam tu, abang nak tengok ni kartunis dia orang menghasilkan karya dia orang. Apa abang punya semangat masa tu? Saya masa masuk gila tu pun dah semangat lah. Dah orang kata saya masuk je, dia tawarkan gila tu. Terima saja dia kartunis tu, kita dah rasa inilah kita punya orang kata impian lah. Satu hari aku kan. Sebab benda tu memang daripada kampung. Masa duduk kampung tu memang saya minat melukis. Saya simpan banyak lukisan-lukisan, portfolio banyak. Dan bila cikgu tanya besar nak jadi apa, memang saya cakap nak jadi kartunis. Zaman tu dah nak jadi pelukis lah. Tapi masa tu ayah tahu tak abang memang suka minat lukisan, memang nak jadi? Tahu. Dia tahulah. Tahu. Dekat kampung tu jiran pun tahu sebab dinding dia pun saya centang juga. Dinding rumah? Pakai arang dinding tiang rumah dia. Rumah sendiri? Rumah sendiri tak wani. Rumah orang je. Rumah sendiri kena sebab. Okey abang, lepas tu proses berapa lama abang ambil masa untuk abang pula ambil position tu? Dah jadi office boy semua kan? Okey, bila saya dah lama buat kerja dengan kartunis ni,
Dia sebenarnya chances saya untuk rapat dengan kartunis masa tu. Sebab masa zaman tu Lat pun dengan kita juga. Lat satu pejabat juga dengan kita. Dia sewa satu pejabat di kreatif, gila-gila ni. Dia sewa bilik. Dan saya tengok macam mana dia buat kerja dan macam mana dia buat duit. Jadi daripada situ yang menguatkan lagi saya punya cita-cita untuk jadi kartunis tu dekat gila-gila tu, untuk build up career dekat situ. Dah nampak dah. Sebab saya tengok depan mata Lat tengah duduk dekat depan gila-gila tu, di ruang tamu tu. Saya sembang-sembang dengan dia orang ramai-ramai ni. Datang office boy daripada Surat Khabar nak ambil nak collect kartun. Lat kan dia buat satu Malaysia, apa dia, Malaysia Kini, Malaysia apa tu yang dalam District Time. Satu petak je. Ya, Satu betul. petak je kartun Betul. Dia tribute. Bertahun-tahun kan kartun tu kan. Betul. Sekeping kartun dia orang bayar 200 tu. Zaman tu. Mana zaman tu tahun 80-an, kalau 200 sekarang ni saya ingat berapa Berapa? Tak boleh nak agak lah, ingat 700 800 kot. Ya, untuk Dia satu satu keping tu. Masa dia datang collect tu, Lat kata tunggu sekejap dia. Dia suruh office man tunggu kat depan. Dia pergi masuk bilik. Dia masuk bilik tu, saya ikut. Saya ikut dia kat bilik dia, dia ambil kertas. Tak lukis lagi rupanya. Office man tunggu kat depan, dia baru ambil kertas baru nak lukis. Dia ambil dawat, dia lukis. Tunggu dawat kering kejap. Masuk envelope, dia pergi hantar. Kat depan tanah dia bagi kat budak tu. Dia kata, saya tanya berapa malah dia bayar. Dia kata 200. Wih, senangnya. So, kalau satu minggu dia buat 4 kali, miss 800 lah. Kan? Miss 1,000 lah sekarang ni kan. So, daripada situ saya dah nampak dia punya nilai komersial dia, kartun ni. Kalau kita boleh buat fast stroke, cepat siap, dan kita ada fan base kita sendiri, dah ada tempat, ada nama macam Lat tu, dia jadi sangat mahal. Kan? Kartun dia buat untuk billboard sampai 60,000, 70,000. So, itu yang motivate saya masa dekat Gila untuk betul-betul fokus dalam bidang kartun dan mempelbagaikan saya punya expertise tu. Lepas tu, macam mana boleh timbulnya Ujang tu? Nama Ujang? Nama Ujang. Nama Ujang. Karya Ujang tu sendiri. Okey, karya tu, masa saya di Gila-Gila, memang saya ditugaskan untuk buat satu cerita yang bentuk story, bercerita, storytelling. So kebanyakan cerita saya tu 4 muka surat, 6 muka surat, cerita bersambung. Macam hikayat si tanggang, hikayat macam-macam cerita saya buat. Dengan 4-6 muka ni kita bebas untuk bermain dalam tu. Kebanyakan kartunis dia just bagi satu muka je. Satu page ni slapstick kartun, loose kartun. Kartun pendek-pendek je. Tapi bila kita dapat 4 muka, 6 muka, kita dah boleh bercerita, kita dah boleh develop karakter. So daripada situ saya mula develop karakter Atuk, karakter Acha, Ujang, watak saya sendiri tu, dan beberapa watak lagi yang saya develop dalam Aku Budak Minang. Kemudian Acha dan Atuk, sampai saya buat 6 buku dengan Gila-Gila. Daripada situ mula develop karakter tu tadi. Daripada Gila-Gila, karakter Ujang tu dah grow dah. So 10 years dengan Gila-Gila, dia dah establish. Dah ada follower dia. Dah ada followers. Kita buat buku pun jual 20,000. Cetak, keluar habis. Jadi daripada situ saya mula terfikir untuk publish my own magazine lah. Itu mulanya saya buat majalah Ujang. Abang, apa benda yang paling kampung yang abang buat untuk konten abang tu? Yang membuatkan abang rasa freedom untuk berkarya cara kampung abang, tapi orang Malaysia ni boleh terima Ujang tu, related, sangat dekat dengan dia orang. Saya boleh katakan tadi tentang konflik remaja lah. Konflik remaja nak daripada alam sekolahan nak pergi ke alam remaja lah, habis sekolah. So tahun 70-an, 80-an, itulah masalah dia. Masalah remaja ni, masalah perpindahan remaja ke bandar, ke Jekilang apa semua. Masalah abang sendiri jugalah. Masalah saya sendirilah. Sebab memang itulah kita present golongan yang sebaya dengan kita masa zaman tu. Kan? So masalah kita, itulah masalahnya. Masalah tak nak duduk kampung, nak duduk bandar, nak rasa bebas dari sini.
So yang tu yang abang, idea-idea semua daripada perjalanan hidup abang sendiri. Kebanyakan daripada life story lah. Sebab saya punya kehidupan saya daripada kampung tu, sebenarnya tahulah orang susah lah, orang susah. Orang miskin ni, dia everything susah lah. Sebenarnya susah. Oh, Nak pergi sekolah belanja tak cukup, baju tak ada. Kan neighbor daripada bandar bawa pakaian lebih, sedekah-sedekah, kita berebut-rebut ambil. So kita lalu zaman tu. okey abang, tadi abang cakap beratus ribu surat datang waktu tu abang jadi office boy kan. Bila abang sendiri dah jadi ujang tu, beratus surat juga datang. Apa abang rasa ketika itu? Abang rasa abang dah memang popular lah. Tak tahulah, kita zaman tu kita tak fikir sangat popular. Tahu karya je. Sebab kita dulu melukis, kita tak keluar. Kita tak keluar, kita tak campur orang. Duduk pejabat tu berbulan-bulan sampai kuning mata ni. Duduk dalam pejabat, studio melukis, tidur dalam store. Dan kita cuma jumpa peminat ni 2 bulan, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ada pameran di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tu kata dia pergi. Masa tu lah kita tengok orang ramai. Minta autograf semua. Dia ramai juga orang minat baca kartun ni. Dia orang baca, baru kita tahu. Kalau tak, kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana orang punya pandangan dekat kita. Tak tahu. Dan surat pula, bila kita duduk dekat pejabat, datang surat berguni-guni. Bukan kita baca semua. Mana ada masa nak baca. Baca beberapa je lah. Baca. Oh, okey. Benda semua sama. Semua sama. Kata minat kartun abang, kartun ni. Benda yang tak boleh nak cakap apa. Ada tak satu surat yang abang boleh ingat sampai sekarang? Tak ada. Tak ada boleh ingat. Tak ada lah. Dan bila abang popular lah sebagai ujang, your family, ibu bapa abang, macam mana dia orang menaikkan ke apa ke, berasa gembira dia orang tu, proud dengan abang punya kejayaan tu? Itulah dia tak faham. Tak faham lagi? Tak faham. Orang tu saya dia tak faham. Dia tak tahu lukis kartun ni. Bukan orang tu saya. Kebanyakan orang kampung pun tak tahu. Tahun 70-80, kalau lukis kartun, orang tanya, kau kerja apa lukis kartun? Macam mana boleh hidup ke lukis kartun? Sebab zaman tu, saya ceritakan tentang zaman Lat. Lat dulu lukis kartun, dia dapat tiket wayang je 2 keping. Hantar, dapat tiket wayang 2 keping. So, nak survive macam mana? Zaman saya, bila buat hantar kartun, masa tu orang bayar RM30, RM25, RM15 sekeping. So, kadang RM10 sekeping. So, bila kita kerja lukis kartun, bagi orang tua, ini satu kerja yang sia-sia lah. Tak menjamin masa depan. So, masih lagi pandangan tu negatif. Dia tabu lagi dengan keadaan macam tu. Jadi, bila saya lukis kartun, saya tak cerita dekat mak saya. Saya tak cerita saya kerja lukis kartun. Saya tak cerita. Cuma, bila kita dah lama lukis kartun tu, kadang TV panggil. Kan keluar TV. So, kadang-kadang mak saya duduk kampung, dia tengok juga TV. Ada pernah kakak saya cerita, dia tengok, dia nampak, dia kata itu ujang ke tu? Dia kakak saya kata, lah. Tak percaya dia. Dia tak percaya. Dan sampai bila saya buat majalah ujang, dan saya keluarkan beberapa majalah, saya form saya punya company sendiri, my own company dekat Selayang lah. Selepas daripada majalah ujang, saya buka syarikat saya sendiri. Dengan pekerja-pekerja, dengan pelukis semua ramai dalam tu. Baru saya bawa orang tua saya dari kampung datang. So, bila dia datang, dia tengok pejabat tu, dia tak percaya juga. Abang punya. Dia tak percaya. Orang tu saya tak percaya. Dia lukis kartun. Dan dia tak suka pun saya terlibat dalam benda-benda yang glamour-glamour. Saya tak suka. Saya berlakon, dia marah. Nyanyi, dia marah. Apa semua dia marah. Betul-betul tipikal kampung. So saya, orang kata enjoy dia tu tak berapa sangat sebenarnya. Tak dia sangat. Tu sampai bila betul-betul your family boleh terima ujang? Bila saya kahwin lah kot. Orang tua ni nak tengok tu je. Dia nak tengok kita kahwin, kita beli kereta, ada rumah, dia happy lah. Dia soal glamour, popular dia tak ada dalam pemikiran dia orang ni. Kalau kita boleh rewind balik abang, apa keputusan yang abang rasa aku tak patut buat ketika dulu tu?
yang tak patut buat. Hmm. Kalau dulu mungkin lah. Kalau mungkin dalam umur saya 30, 20-an mungkin saya boleh cakap ada banyak benda yang tak patut saya buat lah. Banyak sangat lah. Tapi bila kita dah tua, saya dah 61 kan. So kita pandang semua tu ada hikmah dia. Semua tu ada baik dia, ada orang kata apa? Ada pro and con dia lah. Tapi kita ambil semua tu as a pengalaman lah. Yang banyak-banyak tu antara salah satu yang aku tak patut buat. Dan you rasa menyesal sangat kalau you buat. Tak tahu nak cakap lah. Saya dah tak ada lagi dah benda tu. Yang rasa tak patut dah tak ada. Bagi saya semua patut lah. This age saya dah faham lah benda tu. Saya dah tahu lah. Benda ni happen sebab apa, kenapa. Orang kata dah boleh ambil lah. Antara bisnes dengan identiti sendiri, Mm-mm. mana satu abang rasa macam penting bagi Ani? Bisnes dan identiti bagi saya identiti lah. So, Sebab pengkarya ni, dia sayang karya dia. Ya. Sebab dia painter, musician, tak kira lah apa. Mhm. Sebab tu katakan seorang penulis skrip, jangan bega skrip dia. Seorang writer, jangan. You seorang painter, you jangan pergi letak brush you dekat situ. Dia tak boleh. Itu satu. You kena hormat karya-karya pengkarya. Karya seni tu. Jadi bagi saya, titik terendah yang saya hadap tu bila saya melawan hak milik karya intelek tu lah. Nama saya sendiri, watak-watak kartun IP saya tu orang lain mengaku, orang lain claim tu dia punya. Itu saya lawan sampai daripada mula saya hadap tu 97 tu sampai sekarang. Saya keep on fighting. Lawan tak berhenti-henti. Dengan media, dengan sokmed, apa yang ada. Dengan lawyer. Sampai sekarang masih lagi saya lawan. Dan abang lawan sambil saya pangkal abang jatuh bankrupt berkali-kali juga jatuh lah. Bukan bankrupt saja, jatuh tersungkur banyak kali kan. Macam mana keadaan yang abang lalui itu? Jatuh tu. Adakah sampai macam memang jatuh tu duduk betul-betul? Saya tahun 2000 tu saya bankrupt habis semua. Sebelum ni saya duduk di Shah Alam. Masa saya buat majalah Hujang tu. Masih lagi saya ada rumah, ada kereta, ada syarikat semua. Pekerja saya ada 70 orang. So dalam keadaan yang selesa lah. So bila kena tu injunction, kena saman semua ni, saya mula hadap masalah hutang dengan printing. Hutang dengan banyak pihak sampai 1 juta. Hutang saya 1.8 juta hutang masa tu. Jadi masa tu kita panik. Sebab muda lagi, saya umur 3 bulan. Jadi bila hutang 1 juta kita fikir macam mana nak bayar. Kan? Rumah tak ada, macam mana kita nak hidup. Kereta dah tak ada. Dah habis. Everything dah zero. So masa tu memang kita tertekan lah. Kita rasa pressure. Dan saya pindah daripada KL, saya berpindah ke Tasik Kenyir. Tukar karier. Tasik Kenyir? Tasik Kenyir. Kenapa Tasik Kenyir sampai? Sebab dulu saya buat houseboat di Tasik Kenyir. Masa saya buat majalah Lanun, selepas majalah Hujang saya buat majalah Lanun. Masa tu saya buat bisnes lain juga. Buat chalet, buat kolam ikan, buat houseboat kat Tasik Kenyir. Saya invest pada banyak benda lah. Buat kedai, merchandise, kilang apa semua. Kemudian bila semua habis, yang ada atas nama saya semua habis. Semua freeze. Akaun semua freeze. Kecuali boat di Tasik Kenyir. Sebab masa saya buat boat tu, saya letak nama driver boat tu. Orang kampung tu buat boat. Dia kata tak apa, boat ni letak nama kau. Letak nama dia. Supaya senang urus. Sebab kita bila bawa boat ni, kita nak beli minyak subsidi apa semua kan. Jadi bila saya dah bankrupt, dah kosong, habis semua, termasuk syarikat saya, rumah apa, kereta, semua habis dah. Tak ada apa lagi dah. Boat saya kat Kenyir ada lagi, sebuah. Satu houseboat masih ada kat Kenyir. Jadi saya berpindah daripada KL ni. Saya pergi ke Kenyir dan buat bisnes kat sana pula. Bawa fishing package, outdoor activities. Bawa orang pergi camping, pergi melunak trail, panjat masuk hutan apa semua. So, satu bidang lain lah. Tapi, sebab saya minat melukis, saya masih juga melukis kat sana. Entertain customer-customer yang pergi outdoor ni pula. Yang naik boat, malam-malam melukis
untuk anak-anak dia. Kemudian daripada situ saya buat fishing tournament kat Tasik Kenyir. Dan saya gunakan kartun tu untuk buat banner, banting apa semua. Dan alhamdulillah daripada mula saya buat tahun 2009 tu 17 tahun lama saya buat di Tasik Kenyir. 17 tahun kat situ. Saya buat event tu 17 tahun. Event fishing ni. Yang bukan majalah lah. Mula saya buat majalah, buat animasi apa semua. Sekarang ni buat satu benda lain. Memancing, pertandingan memancing apa semua. Dia pergi satu bidang lain. Tapi masih lagi gunakan kartun tu untuk buat jersey, untuk cenderamata dia, bendera, banner, whatever lah. Kita punya promotion apa semua kita guna kartun. Dan tahun 2005 tu kita dah tahun 2015 kita dah pergi international. So dah pelibatan daripada 8 negara. Dah ada daripada UK, US, Korea apa semua dah masuk. Dan big sponsor dekat Malaysia pun dah masuk. Macam Suzuki, Yamaha apa semua dah masuk. So kita ada satu platform lain di Tasik Kenyir. Di situ saya mula bertapak balik. Dan daripada situ baru saya datang balik ke Kuala Lumpur. Start all over again. Buat benda baru balik. Dah dapat modal, kumpul modal dari sana, abang kembali. Balik buka syarikat balik. Kena tipu lagi. Sekarang ni syarikat apa? Saya buka yang kedua tu saya balik saya buka expertise. Expertise ni kita keluar produk-produk merchandise, jam, kita buat topi, kasut, helmet, macam-macam produk kita buat. Tapi kena tipu lagi. Sekarang ni tengah proses mahkamah sekarang. Sama kes mahkamah lagi juga. Mahkamah sekarang ni kita tengah claim, nak minta dia bayar balik kan. Apa masalah abang yang kali kedua ni kena tipu lagi? Dia buat lagi cash. Jual dia pegang cash banyak sangat, dia tak tahan kot. Dia pegang 200,000. Tak adalah banyak sangat pun, tapi yalah bagi orang tengah tak ada duit, banyak lah kan. Dia dapat cash 200,000, dia buat lari. Bankruptcy. Lepas tu dah naik balik masa buat event dekat Kenyir. Bali buat bisnes pula, kena tipu pula. Kena lagi. Lepas tu saya buat sebelum tu ada lagi saya buat animasi. Animasi 26 siri animasi Intelligent Blues Club IBC untuk RTM. So masa tu sebab saya bankrupt, jadi nama tak boleh pakai. Guna satu nama company lain. Kita minta grant daripada MDEC dan Musti. Jadi masa tu kita dapat 1.6 juta untuk buat animasi. So kita buatlah. Buat animasi ni siap dan ditayangkan di TV. Bila TV bayar, dia tak bayar kat saya. Dia tak bayar kat saya. Tapi yang ni kita tak ada ambil tindakan apa-apa sebab saya tak ada record. Sebab bila kita bankrupt, kita tak ada record, tak boleh sign kontrak, tak boleh memasuki perjanjian apa semua. So tak ada benda tu semua. Jadi benda tu habis macam tu je lah. Itu yang sebelum expertise ni. Dan sebelum tu ada juga saya buat majalah komik Upipin. Pun sama case juga. Jadi beberapa kali lah berlaku benda-benda tu. Tapi bagi saya dah tak ada kesan apa lah. Sebab yang sebelum tu kena dah banyak. Dan sekarang situasi apa? Masih bankruptcy? Tak, dah settle lah. 2002 tahun lepas settle. Selesai. 2 tahun lepas dah settle? Dan sekarang? 2024 dah settle. Sekarang? Sekarang ni saya tengah buat projek baru pula. Masih lagi orang kata mencuba lagi. Jadi saya sekarang ni tengah buat collab dengan 3 syarikat untuk buat produk merchandise lah. So kita akan keluarkan, kami ni akan keluarkan buku-buku nota untuk pesta buku. Kemudian kita keluarkan juga sabun basuh Aura Clean. So ini buat kat China lah. Maybe dalam 3 bulan, 4 bulan lagi kita akan start launchkan produk. Saya masih tak puas hati abang. Kekecewaan abang tu dah tak boleh guna ujang tu. Kecewa tak bang? Mula dulu saya kecewa. Mula tu saya cakap tadi, masa umur saya 30-an, awal-awal kena tu saya rasa kecewa, keras. Sebab semua usaha kita, benda yang kita buat, dan benda bukan murah. Million. You just imagine kalau satu majalah jualan dia RM5.
kita cetak 380,000 per month. So sebulan berapa? Kat 1 million, 8 to 900. Almost 1 million kan. Tiba-tiba orang ambil. Habis semua. So kita rasa frust kan. Tapi lama-lama bila saya orang kata tak fokus sangat dekat situ, saya buat produk lain, barang-barang lain. Tujuan kita buat ni untuk survive lah, sebab anak-anak mesti belajar, sekolah, nak bayar rumah, everything, kita punya cost living semua kan. Tapi benda yang kita buat yang lain tu pun jadi juga. Macam saya buat tournament tu, yang di Kenyir tu tadi, dia dapat laluan yang mudah. Sokong daripada state Terengganu, tourism Terengganu, sampai tourism Malaysia pun sokong kita. Masuk dalam kalender event tourism. Jadi kekecewaan yang satu part tadi, dia terubatlah dengan ada chances lain yang saya dapat tu tadi. Sentiasa ada. Bila saya kena yang ni, saya dapat peluang yang ni. Kena yang ni, dapat peluang yang ni. Jadi saya dapat collab dengan KFC, Pepsodent, Shell, semua big brand dapat. Jadi saya tak, orang kata kekecewaan tu dia cover balik. Dia cover balik. Okay. Dia cover balik dengan benda-benda lain. Jadi setiap kali saya kena benda yang macam tu, bila orang tipu tu, dah tak ada rasa dah. Dah tak ada lagi. Orang kata kecewa tu tak ada dah. Kata maybe Tuhan nak bagi dia yang lagi best lah. Kan? Abang, kalau kita tengok sekarang ni AI kan, AI semakin, yelah, penggunaan AI. Lepas tu dengan banyak sebenarnya orang buat, kadang-kadang kita rasa macam diorang hasilkan karya tapi sebenarnya karya tu kosong. Tak ada jiwa. Apa abang boleh katakan? You pernah dengar cerita Alfred Nobel? Cucu saya cakap tak. Alfred Nobel ni dia seorang orang yang buat dynamite. Letupan dynamite tu, yang boom, yang pecahkan batu, kuari semua tu. Alfred Nobel ni, masa mula dia buat dynamite dulu, semua orang benci dia. Dia buat eksperimen, adik-beradik dia mati, meletup. Sampai diharamkan naik ke tepi. Sebab dia buat dynamite tu tadi. Dia kata satu benda yang berbahaya. So all the bad, negatif, yang toxic apa semua ni, semua dapat kat dia. Kan? Sampai satu masa, dynamite ni jadi benda yang paling berguna. Orang nak buat jalan raya, nak buat terowong, nak apa semua. Dan benda tu jadi multi-million, billion punya nilai. Dan daripada situ, saya face benda ni masa zaman saya buat subsantorial. Apa yang dia hadap tu. Sebab masa kita nak buat animasi subsantorial tu, itulah yang kita hadap. Orang kata benda ni tak akan berjaya, tak boleh jual, semua negatif. Kan? Dan kita sukses. Kita jadi first Malaysian animation dekat Malaysia dan masuk Malaysian Book of Record. Okay, habis satu fasa. Kadang bila saya nak buat majalah, sama juga. Ada juga orang kata, kau tak boleh jual, semua yang negatif ni. Okay, tapi kita dah buktikan kita sukses dengan majalah Hujang. Kemudian datang AI. Datang AI 2 tahun sebelum benda ni viral apa semua, saya dah propose AI dekat internet. Saya dah bagi tahu kartunis ni guna AI, explore AI ni. Tapi orang masih skeptical dengan AI ni. Dia kata benda ni mencuri data lah, apa semua benda negatif. Benda yang orang kata bad impression lah, benda-benda yang apa kan. Tapi dia orang sendiri tak tahu sebenarnya AI tu apa. Dia orang tak kenal sebab saya test. Saya lukis benda kartun digital dan saya buat yang ori juga dan saya gunakan AI. Saya post dekat thread. Saya tanya dia orang, ini digital ke manual? Ramai dia jawab salah. Dia tak kenal pun yang AI dengan digital, dia tak tahu pun. So, apa saya buat selama tempoh 2 tahun. Jadi bertempoh tu saya buat eksperimen. Buat eksperimen macam mana kita nak collabkan kartun AI ni dengan kartun kita yang boleh pegang kita punya karakter. Watak-watak kartun kita tu tak lari. Sebab kata AI ni akan jadi cacat lah, apalah, macam-macam. Sebenarnya tak sama. Tak. You kena kenal benda tu. You kena study benda tu. Jadi dalam proses tu saya study sampai saya dapat karakter kartun saya yang menggunakan AI. Dan saya pergi ke Maipo. Saya tanya Maipo boleh daftar tak? Maipo kata boleh. Sebab tak ada lagi akta Maipo. Saya daftar dan keluar 3 sijil. Saya kartunis pertama dapat IP AI kat Maipo. Jadi sekarang
banyak orang golongan orang kata yang menentang AI ni kan. Banyak. Tapi dia orang tak tahu AI tu apa sebenarnya. Dia tak tahu nak handle, even dia tak kerti nak beza pun. Yang saya perhati di situ, dia tak tahu nak beza pun. Yang you tengok yang spoil-spoil tu, itu benda orang yang baru, newbies. Orang yang baru nak belajar AI. Kan? Ambil contoh, kita nak ambil contoh macam mana benda yang ambil kata pisau bedah lah. Pisau bedah dapat dekat tangan yang pakar, dia menyelamatkan banyak nyawa. Kalau dapat dekat doktor intern baru belajar, ada yang putus leher, ada putus urat marih apa semua kan. So AI sama. AI sama. Dia kita perlu belajar, kita perlu kuasai dia. Jadi sekarang ni saya dan beberapa kawan saya, kita mengajar AI di jabatan-jabatan. Baru ni kita mengajar di IPTA, RTM untuk direhebah apa semua. Dia perlu guna tu AI. Kita mengajar di perpustakaan Selangor dan kita aktif sekarang dengan persatuan kita. Kita ada persatuan AI juga. Abang, kalaulah TikTok tu hidup di zaman abang masa abang Ujang famous dengan karya Ujang, abang rasa macam mana tu? Boleh tak bayangkan abang? Tak tahu nak bayang lah. Tak tahu TikTok ke social media lah. Dan tentu kita maximize lah gunakan. Sebab zaman kita buat animasi pun tak ada komputer animasi yang betul-betul proper untuk animation. Kita belum ada, Toon Boom belum ada lagi. Banyak komputer animasi belum ada. Tapi kita dah guna dengan tools yang sangat minimal lah. Even melukis pun masa tu kita pakai mouse. Pakai mouse yang ada bola tu. Orang sekarang pakai pen digital tu. Kita pakai mouse tu kita lukis. Kemudian kita explore juga, buat master tape, guna dulu zaman tu VHS. Semua zaman kita analog. Semua analog. Selepas pada tu baru masuknya zaman era komputer. Jadi kalau TikTok ada masa tu, kita antara orang yang pertama akan explore habis-habisan lah. InsyaAllah. Abang rasa orang Malaysia hargai tak kartunis ni? Tolong abang jawab. Sensitif ni saya nak cakap benda-benda ni. Macam mana susah nak cakap. Abang rasa? Saya tak berani nak cakap oleh dia takut ramai yang terluka nanti. Sebab saya ni pun leather juga kalau nak cakap. Saya boleh cerita satu senario lah nak cerita tentang penghargaan ni kan. Saya pernah dapat tawaran daripada jabatan kerajaan. Dia nak panggil saya buat bengkel melukis. Bila nak bengkel melukis, dia tanya, Cik Ujang ada degree? Ada degree dengan master tu? Atau PhD ke apa, saya tak ada. Saya tak ada degree, saya tak ada apa-apa diploma ke apa, saya tak ada dalam bidang seni lukis. Saya ada sijil je. Dia kata kalau sijil kita boleh bayar 100 je. Kalau ada master, ada PhD, kita boleh bayar 200. Walaupun nama Ujang tu. Dia tak kira tu, dia kira sijil. Bila kerja dengan government, projek dengan government, kena ada sijil. Jadi bila saya dapat tawaran macam tu, yang pertama tu saya rasa tidak dihargai lah. Betul, saya kata tidak dihargai. Sebabnya kita boleh katakan kebanyakan dalam industri kreatif, bila sebut pasal animation, dia akan jadikan kartun kita sebagai reference. Aku Black Man tu reference. Kita pioneer, kita yang buat. So dia punya modul, dia punya apa, pada awal pembelajaran animasi banyak daripada itu. Kan? Kemudian bila tiba, dia nak bayar kita sebagai expertise, orang yang mahir dalam bidang ni. Dia minta sijil kita balik. Dia tak appreciate, dia tak reti menghargai. Sebab kita buat sebelum benda ni semua ada. Sebelum fakulti animasi ada wujud dekat Malaysia pun, kita dah start buat animasi. You just imagine, kita buat from scratch. Ya, betul. So bila kita nak buat animasi, macam mana nak gerakkan karakter ni, macam mana nak buat sequence, macam mana nak apa frame ni, background semua. Kita baca buku tu, Walt Disney tu, buku tebal ni. Baca satu-satu. Kita study, belajar. Masa tu try and error. Masa itulah kita belajar, masa itulah kita buat, masa itulah kita train new artist. So suffer kita masa tu. Dan Alhamdulillah, dengan proses yang susah tu, kita boleh buat satu modul, satu nose yang boleh jadi rujukan kepada
orang-orang kemudian, animator kemudian. So bagi saya jabatan kerajaan tak sepatutnya macam tu lah. Dia patut ada satu apa orang kata, satu modul lain lah kalau you nak invite pakar dalam industri. Bukan saya saja, maknanya dalam semua bidang untuk apakan jabatan kerajaan ni. Kan kalau kita nak kepakaran daripada luar, orang kata buying time kan. Katakan you satu jabatan, you nak broadcast, you ambil lah wartawan ke mana yang dah berpuluh-puluh tahun dalam industri, you ambil dia mengajar. Dia akan ajar you benda yang you tak belajar dekat universiti. Right? Ya, betul. Pengalaman. Pengalaman dia. Benda tu sangat mahal kan. So bagi saya dekat ni, kita dekat Malaysia tak appreciate lah. Bila sebut artis, dia orang nampak penyanyi je. Dia tak nampak penyanyi. Dia tak nampak seni ukiran, seni apa yang lain-lain, dia tak nampak tu sebagai artis. That's it. Dan bila orang tu tak ada baru Dia dah mati baru dia bagi ingat kan. apa abang rasa orang salah faham tentang abang? Ada tak? Saya ni tak fikir sangat orang fikir apa kat saya, sebab apa yang saya lalu tu dah cukup orang kata heavy dah. Dah cukup heavy dah. Saya lost everything tu dalam umur 30-an tu, bertahun-tahun. Saya bankrupt 24 tahun lah. 24 tahun. 24 tahun saya muflis. So, what else? Apa lagi yang sakit daripada tu? Dalam masa 24 tahun muflis, you tak boleh pegang jabatan. You tak boleh keluar negara. Tak boleh pergi luar negara. Tak boleh sign check. So, segala-galanya tak boleh. Nak berniaga tak boleh, jadi pengarah. Semua tak boleh. Kalau you jadi pun, nak berusaha dengan bank tak boleh, account tak ada. So dalam tempoh 24 tahun tu pelbagai kesukaran yang saya lalu kan. Jadi kalau nak kata apa lagi, dah tak tahu nak cakap lah. Abang rasa apa yang abang berlaku 24 tahun ni, mungkin ada kesilapan yang abang buat, apa yang abang boleh cakap kepada generasi muda sekarang ni? Okey, kalau ada yang tu yang memang saya perjuangkan daripada dulu tentang hak milik karya intelek lah. IP, intellectual property. Jadi kalau ada semua pengkarya, terutama zaman ni, lagi banyak dengan teknologi yang ada ni, orang senang nak pirate, senang nak apa semua. So semua pengkarya, baik musician, baik dia pelukis, baik dia kartunis apa semua, saya sarankan daftarkan karya. Sebab kalau you tak daftar karya, dia akan habiskan your whole life lah. Saya boleh katakan 10 tahun dekat gila-gila. Kemudian saya buat majalah Hujang tu lah tempoh 3 tahun. Boleh kata overall about 14-15 years lah. Kerja saya tu habis macam tu je. Dan kita kena start pun daripada zero balik. Kalau suatu hari abang tak ada, ataupun nama Ujang dilupakan, apa yang abang boleh katakan? Dah tak ada, nak kata apa lagi? Dah tak ada apa. Maksudnya orang dah tak ingat dah Ujang tu. Kan? Yelah, zaman-zaman kita pun dah habis kan, dah sampai ke hujung. Tapi macam at least Lat, Datuk Lat ada juga kan. Tapi kalau Ujang sendiri tu pupus dan tidak lagi dihargai ataupun diingat ataupun dilupai terus. Tak ada apa kat saya. Tak ada apa. Sebab abang dah biasa kehilangan. Dah biasa dah. Dah banyak hilang dah. Banyak hilang. Selasi pinggang. Sebab tahun bankrupt tu habis semua. Habis semua. Rumah tak ada, kereta tak ada, kerja tak ada, company tak ada, apa tak ada. Saya selasi pinggang betul. So, tak tahu nak cakap lah. Macam orang dah putus kaki, putus tangan lah. Tiba-tiba dia tanya, kalau cala you kena apa macam mana? Tak ada dah. Tak ada rasa. Cuma macam mana nak bangkit je. Kan? Macam mana abang bangkit, dan kebangkitan abang tu yang walaupun abang buat bukan jurusan abang, tapi rezeki Tuhan bagi tu ada. Dan itulah mengubati luka-luka abang yang sebelum ni. Ibu saya seronok sebenarnya buat benda tu. Saya suka challenge. Bila orang kata, kau tak boleh buat ni. Kan? Dia ada satu sifat degil kat kampung tu kan. Kau tak boleh pergi tu. Pergi kan. Kau jangan panjat. Panjat. Saya ada sifat tu. To prove something yang orang kata tak boleh, yang tu saya suka. Sebab saya diajar masa di Gila-Gila. Japat Taib ajar saya macam tu. Japat Taib. Kalau you nak buat, dia kata, buat yang orang lain tak buat. Dia kata. Apa benda yang orang rasa susah nak buat, yang tu kau buat. Dia kata. So kebanyakan kerja-kerja yang saya buat daripada mula, karya-karya pun base dia tu. So bila kita nak buat satu karya, Japat Taib dah tekankan, kata
You do something. You kena research, cari something yang you boleh bagi pada orang ramai, dia tu. Kan, jadi saya ambil apa nama? Aku budak Minang tadi, sistem sosial adat Pepatih. Maknanya karya-karya saya itu melambangkan generasi adat Pepatih ni. That's it. Okey, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast kali ni, abang, ada tak dulu Datuk Lat pernah cakap nasihat ke, kata-kata untuk abang ke yang di-share ke, ataupun apa yang mungkin abang kagumi? Lat tak ada sangat lah. Saya rapat dengan Jaafar Taib. Jaafar Taib. Lat ni satu pejabat. Dia sewa bilik, tapi dia duduk on their own lah. Dia buat kerja dia lah. Tapi Jaafar Taib ni rapat dengan saya. Sebab daripada umur saya 17, dia bawa saya balik rumah, tengok dia buat painting, pilih colour apa semua. Jadi Jaafar Taib ni yang banyak advice saya. Apa kata-kata dia yang mungkin abang boleh share? Kalau tengok dalam Aku Budak Minang tu ada satu bait tu. Dibuang ke tanah, dibuang ke arus yang deras. Dibuang ke tanah yang lekang. Dicampak ke tanah yang lekang, dibuang ke arus yang deras. Itu saya punya tagline dalam Aku Budak Minang. Tu Jaafar Taib bagi tu. Means macam mana nak cakap? Dia macam you kena lalu macam mana dia? Saya tak tahu nak elaborate lah. Tak tahu nak elaborate. Dia macam kalau nak menghasilkan pemata tu, you kena canai dia. Nak jadi belian tu, dia kena macam mana nak cakap? Apa bahasa dia? You nak kena gila. You kena hard work lah. Don't underestimate hard work. Jaafar Taib ni dia kata, kau nak buat apa, kau buat sungguh-sungguh. Buat je, dia kata. Jangan harapkan penilaian orang. Jangan harapkan nak dapat tu, nak dapat ni. No. Buat untuk diri you, dia kata. So, selama kita berkarya tu untuk your own satisfaction. Kau buat, kau seronok, kau puas hati dan kau enjoy karya kau. That's it, dia kata. So, means kau dah sukses. Kalau orang tak suka, itu bukan masalah kau, tu masalah dia. So, selama ni kita berkarya, daripada mula saya berkarya, buat Aku Budak Minang, majalah Ujang, majalah Gila-Gila, animasi. Semua saya buat sebenarnya untuk saya punya satisfaction. Keseronokan saya. Saya nak tengok karakter saya ni macam ni. Saya nak tengok karakter ni bergerak macam ni. Saya nak cerita tentang ni, nak cerita tentang ni. Dan orang lain baca. So, macam mana penerimaan orang, up to them. Kalau dia nak appreciate, thank you. Kalau dia tak suka, tak apa. Kita buat lagi. Kita ada banyak lagi karya-karya lain kita buat. abang main social media? Abang aktif social media? Sangat. Sangat aktif. Dan- Saya punya FB je ada 7. Dan kalau kat social media kan, kita tengok dia orang lepas saja cakap semua. Lepas saja apa benda semua-semua kan. Abang sendiri? Saya kena beberapa tahun lepas saya pernah kena kena bantai dengan cyber trooper lah. Pasal kes? Boleh type, tengok you Google, you type di situ. Ujang Ujang di fitnah. Baca itu. Type je, Ujang di fitnah, keluar macam-macam daripada cyber trooper, Dia politician. fitnah apa tu? Kita buat kartun. Bila kita lukis kartun, kan kita buat political kartun, ada satire, ada apa. So menyentuhkan, bila menyentuh beberapa figure yang katakanlah dia ni parti ni, yang kita lukis tu pemimpin dia. So dia punya cyber trooper ni, Red Bean dia attack kita lah. So berlambak lah masa tu dalam internet, dalam thread, dalam FB, dalam apa semua. Dia orang maki, dia orang apa macam-macam. Tapi kita dah tak ada apa lah macam tu. You baca semua komen tu abang? Abang Baca semua komen? tak terbaca lah, beribu-ribu, tak larat lah macam. Baca juga sikit, baca dah gitu. Sebab itu karya abang. Faham? Tak masuk ke hati lah. Tak masuk ke hati. So komen lah apa yang nak dikomen. Komen lah, bantai lah. Okey, so mungkin ada kata-kata terakhir daripada abang sendiri kepada mereka kat luar sana, especially kadang-kadang mereka yang berkarya ni tak ada jiwa.
berkarya hanya untuk viral, hanya untuk sensasi. Itulah kadang kosong. Itulah saya nak cakap tentang karya kosong ni sebenarnya susah sebab zaman kita tu berbeza. Zaman saya zaman 70-an, 80-an, sebelah kita panggil zaman milenial lah. Kemudian kita ada zaman Gen X, Gen Y, Gen Z. So setiap zaman tu dia ada apa dia masing-masing. Even yang generasi Gen Z ni, saya cuba nak study dia orang ni. Saya cuba study, baca, tengok kartun dalam TikTok. Saya tengok kartun. Tengok satu kartun dia berpuluh-puluh ribu orang like. Kan? Ramai yang suka. Tapi kartun dia tak masuk dalam otak kita. Kita baca tak faham, tak boleh nak catch the joke. Tak tahu apa yang kelakar dia kan. Tapi itu zaman dia. Zaman dia. Kita kena admit. Itulah dia. Kita tak nak katakan dia orang ni apa pun tak boleh. Macam kata ambil contoh stroke. Kita katakan stroke, local stroke. Yang bawa identiti kartun kita, kartun Melayu, kartun Malaysia. Dulu bila kita tegur, dia orang marah kita. Sebab dia orang kata, oh ni pun manga, ni pun kartun kita juga. Dia tak faham the real kartun tempatan tu macam mana. Yang present kita bangsa Melayu ni macam mana kartun dia, orang Malaysia ni macam mana rupa dia dengan apa features dia apa semua. Bila kita lukis, tengok ni kartun Melayu. Tapi kalau you lukis kartun muka macam Jepun, tiba-tiba letak nama Melayu, cerita pasal culture Melayu, memang tak lah. Memang tak kena lah. Macam orang kata batik. Batik is batik. Kain pelekat is kain pelekat. Kalau you buat batik, tiba-tiba you letak buah anggur apa, dia tak jadi batik. Dia jadi benda lain. Dan you nak claim batik, up to you. So, sama juga sekarang ni, new generation ni, hati-hati yang ada sekarang ni, kebanyakan dia terpengaruh dengan komik-komik luar. Manga, anime, apa semua ni. Dia tak present Malaysia. Dia bukan kartun, local kartun. Dia bukan kartun Malaysia. Kalau you letak nama dia, katakan pendekar, apa, nama cerita-cerita pendekar. Tapi muka macam Hong Kong. Dengan mata besar dia apa semua. Dengan pedangnya apa. Kita tengok sekali lalu pun kita tahu, ini tak present Malaysia. Dia bukan local kartun. Tapi tak boleh tegur. Sebab kalau you tegur, you akan diserang daripada pelbagai sudut. Daripada sekeliling ni akan datang attack you kan. Dia buat grup siap apa semua kan. Yang ni pun akan diserang nanti. Saya selalu kena. Bila buat AI, pertama kena AI saya. Saya tukarkan gila-gila pakai cover AI. Okey. Kalau type dekat situ, type dekat Facebook tu, type prompt tunis. Prompt tunis ni saya letak satu nama kartun ni tapi gunakan prompting. Dia prompt. Bila saya buat dia benda tu, tukar gila-gila pakai AI, ramai bantai dalam thread beratus-ratus ribu orang maki. Tapi selepas 2 tahun, sekarang ni kita tengoklah, proven lah benda tu yang kita katakan tu betul. Maknanya AI ni boleh collab dengan kita dengan betul. Kalau kita study, kita belajar betul-betul, dia boleh jaga kartun kita. Sebab tu kita buat kelas lah. Untuk tu kita adakan kelas macam mana kita nak buat kartun tu gunakan AI, tapi stroke tu tak lari. Exactly kan betul. You nak sketchy, you nak apa macam mana, you akan dapat. Dan orang lain tak boleh tiru. Kan? Sebab selalu ayat dia dalam tu baca type jadi. Dia kata prompting ni orang malas apa semua kan. Suruh dia buat. Kan? Suruh dia buat. Saya teringin nak jumpa yang orang-orang yang cakap macam tu kan. Bagi dia kartun ni. Kartun saya. Cuba you type nak tengok jadi tak jadi. Takkan jadi. Sebab dia ada beberapa proses yang buatkan kita punya stroke tu tak lari. Karakter kita tu tak lari. Ada teknik dia. So, nasihatnya adalah pada mereka yang kalau nak buat kartun tu sebenarnya macam-macam taklah identiti Malaysia tu, nilai budaya kita. Dia kena belajar lah. Semua perlukan knowledge. Semua perlukan pengetahuan. Sekarang ni kita lawan benda yang kita tak tahu. Macam mana? Kita nak lawan AI, kita tak tahu AI tu apa. Kan? Sebab government pun dah keluarkan peruntukan million, 20 juta, UTM apa semua keluar. Adakan akademi pengajian AI apa semua. Investment tu dah sangat besar. Dan kita kena nak tak nak teknologi tu tetap berkembang, tetap berjalan. Kita tak boleh nak lawan teknologi. Macam kita daripada analog nak pakai digital. Takkan kita nak lawan digital. Sampai masa dia
tinggallah kita orang semua dah pergi guna digital. Sama juga AI. Besok semua orang akan guna AI. Kita masih lagi dengan sketch kita, manual. Orang tak tunggu kita dah. Ya. Kan? Terima kasih sangat-sangat Abang Yep. kerana sudi bersama dengan kita berkongsi. Okay. Ada lagi ke nak cakap? Tak ada apa. Saya cakap 2 hari ni. Thank you so much dan saya berharap apa yang perkongsi abang dan boleh jadi inspirasi kepada yang lain, especially sebenarnya seronok bila dengar ni kita mengimbas kembali zaman 80-an 90-an kita, terutama mereka yang membesar di era tu. Sebenarnya di era tu seronok abang. Yep. Kita dapat rasa magazine, bau kertas, pegang, macam-macam lah. Sekarang ni tak ada dah. Budak-budak sekarang tak ada. Sebab kita tu zaman peralihan. Ya. Analog nak pergi komputer. Kita rasa dua-dua tu. Kan? Dan saya kagum dengan apa yang abang lalui, daripada nama di atas jatuh bankrupt, jatuh terduduk lagi. Tapi abang bangkit. Tertanam. Tak tanam je lagi. Tapi abang bangkit. Abang bangkit dan rezeki Allah Ta'ala tu luas sebenarnya. Ya. Kan? Ya. So, terima kasih abang kerana sudi bersama kita dan kita jumpa lagi dalam The X Editor bersama Kifi Razak bersama tetamu yang lain. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum.